Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Hai guys, selamat datang ke saluran Bantuan MY. Terima kasih yang dah subscribe, dan kalau belum, jangan lupa tekan butang subscribe sama loceng notifikasi supaya tak terlepas berita penting macam ni. Okey, jom kita masuk topik utama. Baru-baru ni kerajaan umumkan yang penjimatan hasil daripada penyasaran semula subsidi petrol RON 95 akan dikembalikan semula kepada rakyat. Perkara ini disahkan sendiri oleh Perdana Menteri, juga oleh Menteri Kewangan kedua dalam kenyataan media rasmi. Maknanya apa guys? Duit penjimatan tu akan disalurkan kepada bantuan sedia ada, terutamanya sumbangan tunai rahmah dan juga sumbangan asas rahmah. Tapi bukan itu saja, kerajaan juga kata fokus utama masih kekal pada penambahbaikan dalam sektor kesihatan, pendidikan dan juga prasarana asas. Sekarang ada sedikit kekeliruan yang timbul. Ramai ingat bantuan STR untuk tahun 2025 ni akan ditambah lagi. Tapi sebenarnya bukan macam tu. Untuk tahun 2025, fasa keempat tu memang fasa terakhir dan jumlah peruntukannya sudah pun ditetapkan. Yang dimaksudkan penambahbaikan tadi ialah untuk tahun 2026, bila lebihan daripada penjimatan subsidi RON 95 tu diagihkan semula. Jadi jangan salah faham ya. Contohnya STR dan SARA. Untuk tahun 2026 memang akan ada peningkatan dan penambahbaikan, tapi detail penuh hanya akan diumumkan masa pembentangan belanjawan 2026 sekitar bulan Oktober nanti. Jadi kita tunggu dulu pengumuman rasmi kerajaan sebelum buat kesimpulan. Kalau nak tengok dari sudut lain, sebenarnya inilah cara kerajaan nak pastikan subsidi yang disasar tu betul-betul beri manfaat pada golongan yang layak. Betul lah, ada orang kata benda ni rumit, ada juga rasa ia lebih adil. Tapi akhirnya yang penting ialah hasil penjimatan tu kembali ke rakyat dalam bentuk bantuan dan perkhidmatan. Okey guys, setakat ni dulu untuk info awal. At least sekarang kita tahu ke mana hala tuju duit penjimatan subsidi ni. Kita tunggu sama-sama detail lanjut masa belanjawan nanti. Teruskan follow Bantuan MY untuk update terbaru, dan kalau ada pandangan boleh share dekat ruangan komen. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum dan bye guys.